Wan, morning bro. Hey, morning. Awal kau hari ni Awal. Yalah, nak elak jam. Nanti stuck kat trafik. Satu hal pula bulan-bulan puasa ni. Ya, bulan puasa ni kan, pagi-pagi mesti jam. Ala-ala kau kan expert pasal kereta kan? Betul. Aku nak tanyalah, aku nak upgrade kereta. Okey. Kau rasa kereta apa yang sesuai untuk aku? Kau upgrade. Kereta yang sesuai untuk kau Ya, betul. Itu macam kereta Peugeot tu. Itu kereta baru dia Cantik juga tu. Peugeot, morning. Morning Peugeot. Selamat pagi. Pagi. Tu, ini bukan X70 baru tu ke? Betul. Betul. Inilah Proton X70 baru. Version facelift yang baru keluar itu. Aku pun sebenarnya memang plan dah lama nak beli. Tapi sebab bulan ni Proton bagi duit raya reward. So aku dapat dia bagi 9,000 rebate. Special lagi kalau aku trade in, aku dapat lagi 1,000. So total aku dapat 10,000. 10,000 reward. Weh, Ya. Proton bagi rebate sampai 10,000 Bebala weh. Okey, dalam banyak-banyak kereta tu, apa yang kau cari dalam sesebuah kereta tu? Okey, aku memang nak target SUV lah. Yang features dia on top, premium, selesa. Tapi bajet aku lebih kurang 130,000 ke bawah aja. Tapi Proton kan, satu je aku nak tambah. Dia punya after save service memang the best. Aku rasa kau memang patut consider lah kereta Proton X70 yang baru ni. Aku bagi kau test drive kereta baru aku. Betul ke? Sempoi, jom. Kita baru kot. Jom. Okey, jom. Nice. Betul lah kan, rasa premium kereta ni. Tempat duduk dia pun, ventilation dia memang on top lah. Ni kalau dengar daripada luar ni, kedap bunyi ni. Tapi kan, macam mana dengan tahap keselamatan dia? Sebab bila safety ni penting tau. Dia punya safety features yang ini dia dapat 5 bintang skor daripada ASEAN NCAP. So okey lah, maknanya 5/5 bintang dah tu memang bagus. Lagi satu, kalau kau perasan, masa kau tengah drive ni, body roll dia pun sangat minimum, maknanya sangat kurang. Dan tengok, passenger belakang pun ada aircon vent tau. Jadi kalau kau bawa mak ayah kau ni, dia orang tak bising lah panas. Sekarang ni satu lagi, Proton X70 ni dia ada AACP tau. AACP. AACP ni kau boleh control device depan ni, skrin ni pakai suara je. Boleh Ya. Nak tengok? Boleh. Okey. Hi Proton, play Bluetooth music. Kau cakap style lah. pakai suara je, kau tak payah nak tekan-tekan. Best lah. Seronok lah kita ni. Ni Proton X70 lah.